Hari ni Tok mau hampa semua tunjukkan silat yang Tok ajak minggu lepas. Baik, Tok. Murid-murid yang lain perhati gerak langkah mereka. Tuah, Jebat, buat yang sehabis baik tau. InsyaAllah, Tok. Baiklah. Mulakan sekarang. Tuah, Jebat, buat yang sehabis baik tau. Zas! 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 Sakit. Bagus Tuah. Bagus Jebat. Tuah tu memang hebat betul lah. Jebat yang nampak cekap tu pun kalah dengan dia. Betul tu. Tak adalah hebat mana pun. Biasa je aku tengok. Macam lawak tu pandai bersilat. Try lah lawan Tuah. Anta-anta tercirit-cirit. Kau pahal? Nak makan menumuk aku? Aku mesti uji Tuah. Aku nak tengok hebat mana silat dia. Aku teruja tengok Tuah bersilat semalam. Cekap weh. Jebat yang bajet hebat pun kalah kan? Memang darah pahlawan lah Tuah tu. Korang cakap apa ni? Aku tengok biasa je. Teknik silat dia pun tak adalah gempak mana pun. Kau. Silat pun tak ke mana. Ada hati nak kutuk orang. Kau. Ayat tu agak-agak sikit. Kau tak tengok lagi ketangkasan aku ni bersilat. Kau bersilat? Kiamatlah dunia awang oi. Korang mana tahu kehebatan aku? Silap hari bulan, Tuah tu jadi anak murid aku tau. Perasannya. Diam lah. Tolong. Aduh. Sakit. Ish, Awang. Aduh. Awang, tolong. Oi, Awang. Tolong. Aduh. Oi, Awang. Sakit. Tolong. Sakit. Aduh. Ish. Tolong. Aduh. Au! Aduh! Sakit! Sakit lah! Awang. Tangan dinosaur. Sakit tahu tak? Sorry. Kau ni kenapa Maaf. Tak ada apa. Nasib baik aku tak mati tadi. Kalau tak, memang aku jadi hantu balas dendam. Alah, aku tak sengaja lah. Sorry tau. Banyak kau punya sorry. Tengok muka aku ni. Bengkak-bengkak, ha? Okey apa? Barulah handsome. Nampak kesan dia. Kan? Gagah. Aduh. Sakitnya. Over lah kau ni. Sakit sikit je pun. Sakit sikit kau cakap. Tak bengkak-bengkak ni. Kes parah kau tahu tak? Bukannya mati pun. Sikit je dah nak kecoh sekampung. Dah. Dengar ni. Aku ada benda nak cakap. Apa benda? Aku rasa aku dah fikir betul-betul. Kau tu. Banyak sangat benda kau fikir. Tapi kali ni lain sikit. Sebab benda ni melibatkan nama keturunan aku tau. Hai. Tiba-tiba je pasal keturunan. Apa pula yang kau plan kali ni Awang? Okey. Aku rasa aku nak uji kehebatan silat Tuah. Uji silat Tuah? Uji silat Tuah? Kau biar betul. Apa pasal korang gelak? Kau ni buat lawak ke apa Wang? Aku tak main-main lah. Aku ni cakap betul-betul. Muka kau nak lawan silat dengan Tuah? Lawak. Apa pasal? Kau tu bunga silat pun tak reti. Ada hati nak uji Tuah. Korang pun tak kenal aku lagi. Nanti korang tengok lah. Hai. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga Awang oi. Biarlah panjang sejengkal ke sedepa. Yang penting
Tuah tu mesti kalah dengan aku. Tuah, petang ni jom main takraw. Boleh je. Tapi geng kita yang lain tu kau bagi tahulah. Okey, cantik. Ha, tu dia orang. Baik aku bagi tahu Tuah sekarang. Ya. Alamak. Mak. Hoi, apa salah kau orang ni? Sorry. Tak sengaja. Alasan. Kau? Cepat. Dia tak sengaja tu. Dah cakap tak sengaja pun nak tumbuk juga. Dah. Engkau kenapa berlari-lari ni, Awang? Aku ada benda nak cakap dengan kau. Ha? Pasal apa? Aku nak lawan silat dengan kau. Engkau ni macam raja lawak lah. Pandai betul engkau buat lawak, Diam lah Jebat. Kelakar. Yang ni kelakar. Ish, cepat. Kenapa tiba-tiba ni, Awang? Tak ada apa. Saja aku nak uji kecekapan kau bersilat. Ish, Awang. Kau ni tak cukup kenal lawan kau. Kau tak payahlah nyibuk. Kau berani tak nak sahut cabaran aku, Tuah? Ish, budak hingus meleleh ni. Kau tu silat pun tak reti. Ada hati nak uji Tuah? Kau diam boleh tak? Tuah, kau nak ke tak nak? Ke takut? Awang. Kalau kau takut kalah, kau cakap je. Bukan macam tu. Aku cuma risau. Ilmu silat bukan untuk diuji atau dipertandingkan, Awang. Mengaku je lah kau tu pengecut. Mulut kau, Wang. Sedap kau bercakap kan? Tuah, kau lawan je dia ni. Biar dia menyesal semua hidup. Aku tak akan menyesal. Sekarang ni kau nak ke tak, Tuah? Tak apalah. Kalau kau nak sangat, aku setuju. Apa-apa jadi, aku minta maaf ya. Habislah kau, Wang. Kail baru panjang sejengkal, ada hati nak uji lautan. Tuah, Awang, atas undian kawan-kawan, aku dipilih jadi pengadil. Korang dah sedia ke? Dah lama aku sedia nak tengok Tuah kalah hari ni. Awang. Okey, tengok. Hari ni confirm Tuah kalah dengan aku tau. Siaplah kau, Tuah. Kau nak bebel lagi ke nak mula ni? Baiklah. Kita mulakan sekarang. Awak belasah je Awang tu cukup-cukup, Tuah. Pedal je Awang tu. Biar padan tu dia. Seri sokong Abang Tuah. Abang Tuah boleh. Awang. Degil sangat. Kalahlah kau, Awang. Tahu tak apa. Siap sedialah nak kalah Awang oi. Masya Allah. Awang. Ya Allah. Awang. Bangun, Awang, bangun. Awang. Oi, Awang. Ish. Buat hal pula si Awang ni. Awang. Bangun, Awang. Nasib baik hidup lagi. Kau okey ke tak, Wang? Sama ramai ni. Kau pengsan tadi. Aku pengsan? Kau langsung tak sedar tadi. Alamak. Kau ni kenapa Awang? Tuah. Mana Tuah? Tuha.
Yang belakang kau tu siapa? Tak nak. Sakit. Tak nak, tuah. Tak nak. Kau ni kenapa, Awang? Tak nak. Dah kenapa pula si Awang gendut ni? Tak nak. Oi, Awang. Kau ni dah kenapa, ha? Tuah, aku janji tak uji silat kau lagi. Jangan belasah aku, Tuah. Jangan. Tuah, tolong jangan, Tuah. Cuba kawan-kawan bayangkan. Kail yang panjangnya sejengkal. Kecil kan? Maknanya, kail itu tak dapat pancing apa-apalah kan? Samalah juga dengan peribahasa kita hari ini. Jika seseorang itu hanya ada ilmu pengetahuan atau kebolehan yang sedikit, jangan sesekali cuba menguji orang yang lebih banyak pengetahuan atau kebolehan. Kalau tak, jadilah macam si Awang tu. Ilmu silat pun dia tak tahu. Ada hati nak uji kehebatan tuah yang memang cekap bersilat. Awang, kan akhirnya termalu sendiri.